Alhamdulillah Ustaz, untuk pagi ni kita sambung lagi untuk 15 minit berikutnya dalam rancangan Az-Zikra. Kita mulakan insyaAllah. Baik, terima kasih Azlan, dan terima kasih juga pada Haji Zul. Muslimin muslimat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Semalam kita habis cerita tentang Al-Arashi, ya. Cerita tu agak payah sikit nak sebut, pasal kadang-kadang nak sebut dengan Abu Jahal tu dengan nama Abu Jahal, kadang-kadang nak sebut dengan nama Abdul Hakam, padahal orang yang sama je. Tapi tak apalah, yang penting saya rasa orang semua dah faham bagaimana cerita tersebut, cerita Al-Arashi. Dan selepas daripada peristiwa Al-Arashi tersebut, walaupun orang-orang jahiliah ni, termasuk Abu Jahal tu, ada macam saya dah ulangi acap kali, tidak semestinya Allah nak menunjukkan kemurkaan Allah itu dengan memberi benda-benda yang mukjizat kepada Nabi. Mukjizat tersebut merupakan benda-benda yang pelik bagi orang-orang jahiliah bila dia tengok, kan. Sama ada benda yang pelik itu benda yang mengagumkan ataupun benda yang menakutkan. Macam Abu Jahal tu, dia nampak benda yang menakutkan. Dia nampak malaikat datang dalam rupa unta nak gigit dia kalau dia cuba menganiaya Nabi. Tapi dah kalau jenis orang Terengganu kata jenis kerah pedal. Kerah pedal, kan. Jenis memang hati dah mati dah, orang kata. Tak berganjak. Jenis tak berganjak. Katalah apa pun, berilah apa hujah pun, memang tak berganjak dah ni. Jadi walaupun dia tengok benda tu berlaku kepada dia, dan dia cerita pula lagi kepada orang-orang jahiliah, dan orang jahiliah bila Abu Jahal cerita, mereka percaya pada Abu Jahal ni. Pasal mereka tahu Abu Jahal ni, benda hak dia bercakap biasa dia akan buat. Kalau dia kata dia nak bunuh orang, dia memang dia buat suruh. Kalau dia kata dia nak lempang orang, memang ditunggu orang tu kena lempang orang tu, orang kata. Macam cerita orang Melayu cerita dulu, kalau orang Jepun kata dia nak tampar dia, kena penampar Jepun, kena lah. Jadi tapi walaupun dalam keadaan begitu, mereka tengok benda-benda yang menakutkan, mereka dengar cerita, tapi tak habis-habis juga penganiayaan kepada Nabi SAW. Cerita contoh lainnya disebut lagi, cerita Uqbah bin Abi Ma'id. Walaupun kita dah sebut beberapa kali cerita dia tentang Uqbah bin Abi Ma'id, tentang orang yang sama je ni. Satu hari ketika Nabi SAW keluar, selepas daripada peristiwa Abu Jahal dah kena dah tu, kan, dalam Al-Arashi tu. Satu hari Nabi keluar, Nabi pergi ke depan Kaabah. Nabi pergi, biasalah Nabi pergi, kalau Nabi masuk, Nabi tawaf sunat, kan. 7 kali pergi sembahyang dekat dengan Hijir Ismail tu, yang kawasan yang melengkung tu, kan. Kerana kalau kita sembahyang dalam Hijir Ismail tu, memang maknanya kita sembahyang dalam Kaabah. Bila Nabi tengah sembahyang, Uqbah bin Abi Ma'id ni dia mari dari arah belakang. Dia akan ambil, dia tarik kain baju Nabi tu sallallahu alaihi wasallam tu, dia kilas, dia pusing kat tengkuk Nabi, dia tarik mencekik Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sampai diriwayatkan Nabi memang, orang kata Nabi sampai diriwayatkan lah, Nabi kata hatta aral maut, aku rasa macam nak mati lah, kena cekik, pasal tak boleh nak bernafas. Masa tu tiba-tiba Abu Bakar radhiyallahu anhu ada, dia datang, dia berlari sampai dekat, dia tolak Uqbah bin Abi Ma'id, dia tolak je Uqbah bin Ma'id pun jatuh. Dia pun kata, ataqtuluna rajulan an yaqula rabbi Allah wa qad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dia kata, dia baca ayat Quran, dia kata, kamu ni tergamak sungguh nak bunuh seorang laki-laki yang mana dia kata Tuhan dia ialah Allah. Pasal orang jahiliah pun mengaku dia tu mengaku juga Tuhan dia itu adalah Allah.
Cuma saya dah acak kali juga beritahu, walaupun pengakuannya Tuhannya yang sama, cuma cara ibadat dan banyak benda perkara yang mereka telah lakukan tu salah kerana mereka melakukan berantarakan berhala-berhala. Jadi Abu Bakar kata, tergamak kamu cuba untuk membunuh seorang lelaki, itulah Nabi, yang kerana semata-mata dia sebut Tuhan dia adalah Allah. Padahal dia apa yang dia sebut itu bukan dia sebut sembrono, sebut begitu je. Dia datangkan dengan pelbagai bukti, bil bayyinat, laqad ja'akum bil bayyinati min rabbikum. Dia datang dengan pelbagai tanda-tanda. Sama ada tanda-tanda itu dengan ayat Al-Quran ataupun dengan tanda-tanda pelik yang berlaku pada mereka yang selama ni yang menganiaya Nabi. Kemudian tak habis juga. Walaupun jadi begitu, tapi Nabi SAW lepas habis dah solat, ada masa Nabi akan balik rumah, ataupun ada masa Nabi pergi secara rahsia Nabi pergi ke rumah Al-Arqam bin Abil Arqam untuk mengajar Islam beberapa perkara berkaitan dengan akidah. Kerana masa di Mekah ni perkara-perkara berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan akhlak. Masa tu undang-undang tak ada lagi. Undang-undang potong tangan ke, undang-undang tak kira lah apa-apa yang berkaitan dengan undang-undang Islam ke, memang Allah tidak turun lagi. Pasal masa tu tidak turun kerana Nabi SAW belum lagi menjadi ketua negara. Pasal kalau diturunkan ayat pun pada waktu itu, tapi disebabkan Nabi belum lagi memerintah, politik belum lagi ada pada Nabi SAW, sistem pemerintahan tu, jadi menyebabkan benda tu tak boleh dilaksanakan. Dia nak laksanakan sesuatu, syarat je yang pertama, dia kena mempunyai dia kena mempunyai kuasa kepada, sebagai dipanggil kuasa persekutuan lah kalau kita sebut dalam konteks negara. Baru boleh dilaksanakan. Jangan pula contohnya kita ni, kalau kita orang aling macam mana pun, tiba-tiba anak kita mencuri, tiba-tiba, ataupun jika dari kaum keluarga kita, na'udzubillah lah, kita sebut perumpamaan sebagai contoh je. Jika berlaku zina, tiba-tiba kita nak rotan anak kita, 100 rotan depan orang ramai kerana nak laksanakan, itu tak boleh. Pasal dia hukum pelaksanaan itu dia bergantung kepada kuasa negara ataupun kuasa persekutuan. Dia bukan kuasa yang boleh kita buat. Kita boleh buat berdasarkan kepada ilmu kita semata-mata. Kalau cerita benda peribadi macam sembahyang, macam puasa, itu cerita lain. Ini membabitkan undang-undang. Jadi keesokan hari itu Nabi memang, walaupun Nabi teraniaya, Nabi tak pernah putus. Pasal Allah dah pesan Nabi, fasda' bima tu'mar. Kamu kena serlahkan, kena tunjuk, kena menunjuk dakwah sekarang. Tak boleh sembunyi lah. Walaupun cuma yang Al-Arqam bin Abil Arqam itu, di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam itu memang cara rahsia lah. Kerana Nabi nak menjaga kemaslahatan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Jadi Nabi esok kan Nabi keluar pula. Nabi keluar nak pergi semayang tempat yang sama di Hijr Ismail. Jadi bila orang jahiliah ni dah ditahu Nabi nak keluar dari situ, mereka pakat tunggu. Abu Jahal, Uqbah bin Abi Ma'id, Umayyah bin Khalaf, nama-nama yang saya sebut semalam, Utbah bin Rabi'ah, Syaibah bin Rabi'ah, ramai lagi di kalangan pembesar ni, mereka tunggu ramai-ramai dekat Hijr Ismail. Jadi bila Nabi tawaf, ketika Nabi sedang tawaf, mereka mula main kenyik mata. Kenyik mata ni maknanya main perli lah. Main kenyik mata, mula-mula main kenyik mata, kemudian main talak-talak gitu, main cuik Nabi lah begini. Kemudian mereka mula kata macam-macam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tuduh macam-macam kepada Nabi. Dia sebut Nabi ni gila lah, Nabi ni sihir, dia sebut perkataan subhanallah. Memang orang kata tak ada perkataan buruk yang dia tidak sebut pada Nabi. Jadi bila dah disebut sangat, akhirnya Nabi yang sedang tawaf, Nabi pun berhenti tawaf tu. Bila Nabi berhenti, Nabi pandang seorang-seorang wajah tu.
Bila Nabi pandang seorang-seorang wajah tu, Nabi pun sebut. Nabi kata Nabi sebut wallazi nafsi biyadihi laqad ji'tukum bizabhi. Laqad ji'tukum bizabhi. Nabi kata, aku bersumpah, Nabi kata depan Kaabah, dengan nama Tuhan yang mana roh aku, hidup mati aku ada di tangannya. Maknanya sumpah ni memang sumpah hidup mati lah ni. Nabi kata, yang mana jiwa ataupun roh aku pada tangannya. Aku datang bawa agama ni, aku datang ni membawa satu ugutan kepada kamu. Kalau kamu tak ikut aku, kamu semua akan mati kena sembelih belaka. Bila Nabi sebut begitu, pembesar-pembesar Quraisy ni, Abu Jahal yang berada depan Kaabah tu terkejut. Mereka punya terkejut pasal mereka tak sangka Nabi hari tu balas balik segala benda mereka caci maki tu apa kan. Selama ni Nabi diam je, sampai Nabi kena cekik pun, kena apa pun. Orang lain, Abu Jahal ke Abu Bakar mari tolong, ataupun Fatimah yang mari bantu Nabi SAW. Hari ni Nabi sendiri jawab. Nabi kata, wallazi nafsi biyadihi laqad ji'tukum bizabhi. Mungkin kalau kita terjemah dalam bahasa kita tak berasa sangat benda tu. Tapi kalau dalam bahasa, misal kata kalau dalam bahasa Melayu lah, kalau kita sebut kamu ni bangang, kita kata gitu. Kalau orang Arab kan, orang putih dengar dia tak berasa sangat, kita kata bangang benda tu pada dia. Pasal bangang ni kalau kita sebut macam dia terjemah lah macam bodoh gitu je lah kan. Tapi kalau kita sebut bangang ni pada sama-sama Melayu, jangan main, dia jadi bisa sangat kan. Benda gitu. Jadi Nabi SAW bila sebut innama ji'tukum bizabhi, bila mereka dengar perkataan tu, mereka jadi tercengang, tercegak sampai tak bergerak kiri kanan, jadi kaku. Sehingga kan para ulama kata mereka tu jadi seolah-olah orang bingung, tercegak macam tunggu kayu. Kalau burung datang hinggap di atas kepala, burung tu boleh duduk, boleh berdiri di atas kepala dia. Sampai burung akan sangka mereka itu seumpama batang kayu. Pasal mereka terlalu terkejut, tak sangka sampai tahap tu. Dan bila mereka tahu, bila Nabi Muhammad SAW sebut satu, ia merupakan satu ugutan yang besar. Mereka takut benda tu berlaku. Jadi lepas tu Nabi pun balik. Bila Nabi balik, mereka pun terkejut. Mereka kata, apa ni nak jadi ni, apa nak jadi ni. Mereka mula rasa takut. Tapi biasalah, dah takut, mereka duduk masih dengan sama-sama dia. Mereka tunggu, ada tak berlaku benda-benda pelik? Ada tak orang yang nak jadi cacat? Ada yang nak mati ke? Ada yang mereka tunggu. Mereka tunggu sehari, tak ada apa-apa. Kata tak ada apa-apa pun, Muhammad ni kata saja je. Jadi dia jenis manusia yang memang yang nak tunggu benda pelik juga, orang jahiliah ni. Jadi cerita ni ada lagi, insya-Allah kita terpaksa rehat seminggu, kita sambung lepas tu insya-Allah. Rehat seminggu, insya-Allah kita sambung lagi selepas itu. Ya, baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Ya, insya-Allah kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Radio Malaysia KLFM Kuala Lumpur, tepat pukul 7 pagi sekarang ini. Kita ikuti berita nasional dari Pusat Berita Radio RTM dan kembali selepas tu berpencak silat dalam Rentak Pagi KL.